So, ramai orang ingat yang bila subsidi 195 dah kena tarik, semua orang akan bayar mahal. Tapi sebenarnya 85% rakyat Malaysia tak akan terkesan pun. So, siapa yang akan rasa mahal ni? Baru ni, kalau kau perasan, Rafizi ada umum. Kementerian Ekonomi dah pas balik tugas subsidi 195 ni balik kepada Kementerian Kewangan. So, lepas ni, semua benda pasal subsidi 195, contohnya, bila nak start, siapa yang layak, semuanya akan jadi bawah PMS kita, Anwar Ibrahim. So, benda ni lah yang dinamakan subsidi bersasar. So, benda ni ada dua bahagian ya. First, bahagian depan. Maknanya dekat stesen minyak. Mungkin akan ada sistem baru yang akan detect siapa yang layak untuk bayar harga subsidi. Bahagian dua pula, dia punya back end. Yang ini tim Rafizi dulu, dia buat supaya nak tahu siapa yang layak dapat subsidi. Mengikut bukan income saja, tetapi termasuklah sekali kan dengan diorang punya perbelanjaan. Yang itulah yang dinamakan sistem padu. Tapi kita tak tahu lah apa jadi kat benda tu kan. Masih ada lagi. Tapi tak tahu benda tu akan diintegratekan ke tidak dalam isu 195 ni. Kalau korang tak tahu, sistem padu tu sepatutnya digunakan untuk semua ya, bukan untuk minyak sahaja. So in this case ya, kalau betul lah 80% rakyat masih lagi dapat harga subsidi, so orang yang akan bayar harga tanpa subsidi ni hanyalah the T15 lah, the top 15. Cuma again, dia punya definisi of T15 ke B85 ke belum jelas lagi. Tak tahu is it based on income saja, which is tak adil sebab ada orang gaji 20,000 tapi anak 8. Ataupun commitment dia banyak. Ada orang gaji 5,000 ataupun 10,000 tapi anaknya tak ramai. But of course lah nanti ada orang komplain pula. Siapa suka banyak anak? Kan dah banyak bergaduh pasal benda ni. So buat masa ni, kononnya majoriti rakyat tak payah risau lagi. Tapi persoalannya, ada ke tidak benda ni kita tak tahu. Adakah lebih baik kita buat tak ada subsidi langsung untuk semua orang, tapi bantuan ataupun savings yang dapat kerajaan simpan tu, ataupun savings yang kerajaan dapat daripada buat subsidi 195 ni, dia bagi direct kepada orang-orang yang memerlukan. Itu pun akan di-issue jugalah. Nanti ada orang kata, aku pun perlukan, aku perlukan. So, siapakah yang memerlukan bantuan ni? Entahlah.